Korang boleh cuba tumbler ni kalau tak suka minum air rasa besi. Sebab tumbler ni dekat dalam dia seramik coating. Dia beza tau kalau dekat dalam stainless steel. Bila korang minum air, memang akan rasa besi. Kalau seramik coating ni, dia lebih tahan hakisan berbanding stainless steel. Ia ni tumbler lawa daripada Sidagar. Tumbler ni yang jenis tema cyberpunk. Serius, memang cantik gila. Nak minum mudah je, korang tinggal tekan dekat sini, dia terus keluar straw macam ni. Straw pula mudah untuk bersihkan, korang tinggal tarik je. Yang ni dia boleh minum pakai straw je, dia tak ada corong untuk minum direct. Pakai straw sesuai untuk orang yang gigi sensitif. Minum air sejuk, kalau gigi sensitif memang perit. Yang ni saya beli yang besar tau, 1000 ml. Saiz dia ni memang ngam kalau korang nak minum dari pagi sampai petang. Isi sekali boleh minum banyak kali. Tapi yang paling penting, dekat dalam dia ni seramik coating tau. Dia lebih tahan untuk air sejuk dan air panas. Dia boleh tahan lebih lama berbanding stainless steel. Kalau air panas, dia boleh tahan 12 jam. Dan kalau korang isi air yang jenis asid, air jus oren, seramik coating ni dia lebih tahan hakisan untuk air macam ni. Jadi bila korang minum tak akan rasa besi semua. Jadi kalau korang nak cari tumbler yang design cantik, tumbler yang jenis seramik coating, yang boleh tahan air panas, yang bila minum tak rasa besi, korang boleh check tumbler daripada Sidagar ni. Yang ni memang padu, saiz besar. Memang ngam kalau korang yang jenis nak minum air dari pagi sampai petang. Korang boleh check tumbler ni dekat link video guys. Grab sekarang.